Ni lukisan rumah saya. Dia gambaran je lah. Dia taklah kata beratus sama, tapi lebih kurang macam ni lah. Dia sebenarnya melukis ni dia berikan satu luahan tau. Dia mengurangkan stres, dia kurangkan kita punya rasa gelisah kita, dia dapat mengekspresi perasaan kita. Saya suka lukis benda-benda yang detail macam ni. Tak tahu kenapa. Ada penyapu, ada tong sampah, ada pokok, ada asap. Nampak tenang. Mungkin kalau ada sesiapa hobi yang lebih kurang sama macam saya ni, boleh praktikan lah, boleh lukis.